Dah ke? Dah sah? Hello guys. Kita sekarang dekat Galway. Hello sini. Lah, Dekat muka Nadir. Ini benda hello guys lawak. Sorry. Hello guys. Sekali je aku buat hello guys. Okay. Tengok. Hello guys. Kita orang sekarang dekat Galway Christmas Market. Nanti kita akan tengok apa kita buat kat sini. Jom. I wanna know it's real. I really wanna know it's real. Oh, I wanna know you for real. If me and you are really something for real. Oh, I wanna know if you care. So let me tell you all my secrets and I hope you're prepared. Oh, I'll make it clear you see so you can prove. Guys, so tadi lampu buka tau. Tapi tiba-tiba elok kita sampai. Memang literally sampai tu tutup. So rasanya memang kena datang lagi lah sebenarnya. Ataupun nak untuk jimat duit lah. Tengok video. Okay. Jom, wakaf cik ye. Aduh. Dah. Habiskan terus. Kau record ke tadi aku? Tak tahu lah. Dia mabuk lah. Lepas tu dia tak pandai baca nombor time tu. Mabuk kan. So aku tolong lah. Itu je. Habis cerita. Selamat. Betul. Pergi kencing. Punya apa? Dia kat emas. Mungkin tak ya. Sekarang tengah tunggu Bon pergi kencing dan Nadir pergi. Tak tahu. Tolong. Pergi tolong Bon. Tolong Bon kencing. Sekian terima kasih. Kau tahu kat mana? Tak tahu tapi aku suspect dalam bush kot. Dalam Sikit. Kau rasa dia kencing kat mana sekarang? Kat situ. Kat situ. Betul. Itu dah campur dah. Ni kan Dia yang ikut pertemuan. Ikut. Aku rasa seorang pakai tangan betul. Pertemuan kita tahu dah tak jumpa. Sorry. Oh itu. Kami kan pergi toilet. Tak jumpa dah. Itu tak macam ni. Gelap mat. So I'm back again in Galway. So this marks my first video bila dah balik Galway lah. So aku daripada Sligo tau. Sligo tu is like 4 hours from here. And I have been in Sligo for a year. Dah setahun dah kat situ. Now baru balik Galway semula sebab ada placement kat sini pula. But nanti like the 1st of January or something, 3rd of January I'll be moving to another county. Placement kat sana pula. So memang penat lah pindah anda apa semua ni. And hari ni aku just kemas-kemas barang. Semalam pun kemas-kemas barang juga. So basically baru pindah ni agak memenatkan lah. So as you can see, tadi kita orang pergi, you know, what the hell is that? Kita pergi Christmas market. So kita pergi Christmas market tadi kat Galway. Kat Sligo tak ada tau. So aku quite excited. But however, tak banyak yang achieve lah tadi. Kita orang pergi Christmas market, just beli donut and then tengok-tengok pemandangan. Pemandangan macam pesta Penang lah. But kita tengok-tengok pemandangan and then balik, settle. Tu je. Bukan apa. Sebab hujan. And then aku nak terkencing. So semua orang kena tunggu aku kencing. Baik aku balik settle. Oh, so sambil-sambil tadi, sambil nak balik sebab tak tahan sangat kan, aku pergi singgah ni lah, singgah restoran, beli burger. Buat-buat nak beli burger, padahal aku nak pergi kencing dia punya tandas tu. Sebab aku pergi satu kedai lain tadi, dia tak bagi tau. Sebab tutup tu. But yang kedai ni baik sikit lah. Kedai orang Islam ni boleh beli burger ni. So settle lah aku pergi kencing. And then boleh balik slow-slow lah. Kalau tidak balik kena rush tu. So as you can see tadi aku gerak dengan member-member lah. But member semua rumah lain. So aku seorang member kat rumah ni. Ni is like a new house. I've never been in this house before. I like it. I like the house so far. So sekarang tinggal seorang lah. Oh ke ada doktor ni. Doktor apa entah nama dia. Doktor Nizam.
Dia ada kot kat situ. But member lain semua pergi bercuti. Aku pindah sini. There will be another video maybe. InsyaAllah. There will be another vlogs. So aku just finish exams lah. That's why aku move on. Move on lah. That's why aku move to Sligo. Salah lagi. That's why aku move to Galway. So dah habis exam. Settle exam semua. Susah agak lah hari tu. SAQ. And short answer question SAQ. So aku dah settle semua. Balik Galway. There will be another half a year. Hopefully kalau aku sempat graduate in time. Graduate on time. And hopefully doakan aku untuk pass everything. So that aku boleh balik Malaysia. And I can pursue my minat passion. So see you guys next video. Don't forget to like, subscribe and comment down below.